Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Hari ini kita nak buat satu tambahan siri untuk bedah siasat kaunter. Jadi hari ini ada satu kaunter yang beri nama Netgate. Netgate ni hari ini terbang sebanyak, hari ini ialah 16 hari bulan 7 2026. Hari ini dia terbang sebanyak 20% lebih kurang. Jadi kita nak tengok konten ni. Apa petunjuk-petunjuk yang dia bagi sebelum dia nak terbang ni kan. Jadi kita nak cuba tengok. Kalau kita boleh jumpa. Okay. So kita tengok Netgate Netgate ni saya nak tengok weekly dulu. Saya nak tanda. Okay. Ini ialah all time high. Kalau tak pasti kita punya line kita nak buat ni tepat ke tak, kita tengok dekat candle ni. Lepas tu kita tengok kat sini dia punya high. High dia ialah 3.03. Jadi kita tandakan 3.03. Ini ialah yang kita panggil sebagai all time high. Okay. Ini all time high. Kita nak letak dekat tengah. Center mana hijau. Okay. All time high So lepas tu kita nak tanda all time low. Tengok kat sini dia punya low 570. Tanda kat sini all time low. Tandakan merah sebab dia belah bawah. Okay. So kita tengok counter ni Kita tengok counter ni. Ini saya tengok dekat weekly So kita tukar pada daily. Sama je. Time high or time low. Okay, sebab cuma saya buka dekat weekly supaya dia lebih besar. Kalau kita tengok market structure, kita boleh mengatakan di sini ialah lowest low. So sini lowest low ataupun LL. Dan dia dah naik. Bila dia naik, saya ambil dekat body ambil dekat naik, dia naik. So kita boleh ambil kat sini lah. Kat sini pun boleh. Sampai kat sini. So kat sini dia buat high. Ini ialah high. Ataupun ni ialah high. Okay. Tahu ada juga orang panggil higher high. Tapi biasa saya panggil high. Sebab ini baru first time dia buat high. Macam tu. So ini ialah low. So kalau kita tengok candle ni, dia tak break lagi high dia ni. Dia tak break ni. Dekat body dia dia tak break lagi. Jadi kita boleh kata sini menjadi sebagai low dia dan sini dia buat high high. Itu satu. So boleh jadi sini ialah high high. Mana high high yang high ni dia dah terbang. Ini dah terbang dah high high ni So tu satu pattern yang kita nampak lah. Dan bila dia naik ni, support dekat low ni. Dekat low ni ada support. Dia ada support dekat sini. Support dekat low ni tidak pernah bocor. Ni ialah support. Saya ambil dekat body sebab senanglah kita nak tengok dekat body ni. Dan market Malaysia memang banyak week. Sentiasa ada week. Jadi untuk meyakinkan kita punya technical tu kita ambil dekat body. Dan kita tengok dia turun tapi dia tak pernah bocor ni. Ini 725 ni ialah kita boleh kata dia sebagai strong support. Strong support. So dia naik, dia turun balik. Dia naik lagi. Sebenarnya yang ini kita boleh nampak. Ini ialah resistance ni. Ni ada resistance dekat sini. Resistance. Ada resistance dekat situ. Bila ada resistance ni,
Kalau kita tengok, okey, ni first time dia buat resistor kat sini. Kalau kita tengok daripada sini dah ada dah. Okey, ni first time dia test, dia tak berjaya pecahkan. Dia tak berjaya keluar. So dia turun balik. Dia buat satu support. Dia buat satu support. Dia cuba naik balik, tak break lagi. Dia turun lagi. Dia respect support kita yang kat sini. Dan dia cuba naik lagi. Tapi kali ni kenaikan dia, penurunan dia ni tak sampai support kita yang ni. Dia buat support baru dekat sini. Saya ambil ni. Dia buat support baru. So kita dah ada support baru dekat sini. Okay, support baru ni. Dan harga rebound dekat sini. So kalau kita tengok kat sini, kalau kita ambil entry kat sini, bolehlah kita tandakan long position. Ambil kat sini, CL dekat agak-agak sini. Lepas tu ini ialah kita punya risk reward ratio. So risk reward ratio tu bersamaan dengan 6. Kita boleh loss 1%, tapi kita punya profit 11%. Macam tu. Okay, tu nombor 1 lah. So first ialah entry dekat support. Kita ada support kat sini. So yang kedua, apa yang kita boleh tengok kat sini, kita guna trendline je. Guna trendline, kita tarik daripada atas ni. Tarik daripada atas ni, saya ambil daripada atas ni. Trendline, awak anda nak tarik daripada wick pun boleh, daripada body pun boleh. Ikut ke pilihan masing-masing. So saya tarik daripada wick atas ni. Sini tak boleh. Kalau nak ambil point ni tak boleh. Ambil point ni, tengok boleh ke tak? Ni dah datang, kita ambil lah point yang kat sini. So kita ada 2 point. 2 point maksudnya ini point pertama dan ini point kedua. Yang bestnya dekat sini kita tengok, okey. Dia datang test sekali, datang test 2 kali, dia turun. Datang test sekali, 2 kali, tapi kali kedua ni dia break tapi dia turun balik. Ingat, mesti tengok body. Mesti tengok body. Kali ketiga ni, dia break dan dia close di atas trend line. Kalau kita tengok dekat area ni, okey. Tengok kat sini area ni, kita dapat tengok di mana EMA kita, garisan EMA, exponential moving average kita ni. Yang kecil, EMA 20, warna merah. Warna oranye ni ialah EMA 50. Warna apa ni, turquoise. Turquoise ni EMA 100 dan putih ialah EMA 200. Kalau kita tengok kawasan ni, saya kecilkan sikit kawasan sini. Kita nak tengok kawasan dia break trendline ni. Dia break trendline dekat sini. Okey. Kalau kita tengok EMA ni dia dah start cross. Dia dah start cross daripada kecil ke besar. Dia dah cross 2 EMA yang besar. So ini ialah orang kata ini ialah golden cross. Golden cross. Golden cross ni maksudnya boleh jadi kaunter ni dah nak bertukar kepada strong uptrend. Okey. Kalau kita tengok daripada bawah ni kan, masa chart ni naik atas, nampak EMA 20 ni cross. EMA 20 ni cross. Tapi ini dia dah potong 2, dah sampai EMA 100 pun dia dah cross. Jadi kita sebenarnya kita boleh ambil entry. Ambil entry dekat sini. Dia break ni kita boleh ambil entry dah sebenarnya. Ambil sini, CL kat sini. TP kat situ. TP ni kita boleh ikut tanda sendiri, ikut appetite sendiri. Ada orang dia nak ambil 10%. Ambil 10% tu tekan sikit sampai 10% agak-agak. Okey, situ 10%. Nampak? Kena ngam-ngam dekat body ni. Kalau nak ambil 10%. Tapi sebab EMA ni dah cross, ada strong dan candle ni candle yang bagus. Atas tak ada wick. Maksudnya tak ada seller. Seller tu ada tapi dia tak cukup kuat. Lepas tu dia naik dan wick ada kat bawah.
dan volume cantik kat sini. Jadi dengan dua cara entry yang kita nampak tadi, satu support, satu lagi ialah cross trend line. Dapatlah kita entry. Cuma kalau kita entry support, lagi tinggilah profit dia. Boleh sampai 45%. Kalau kita macam ni, katalah kita ambil TP yang sama, take profit yang sama, 30%. Jadi ini antara cara-cara kita nak cari entry. Tapi mesti ingat pesanan penaja, setiap entry mesti ada cut loss. Mesti ada TP. Maksud dia ada TP ni, kita tahu kita nak take profit bila. Bila nak take profit. Ikut masing-masing. Kalau berminat nak tahu cara nak take profit, boleh komen. Nanti kita sama-sama tengok cara nak take profit. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana tengok video saya. Berjumpa lagi kita di video akan datang.